Korang pernah jumpa hantu tak? Aku pernah. Ni kisah aku sendiri. Kisah dia macam ni. Kisah ni terjadi masa beberapa tahun yang lepas, masa aku tengah kerja buat dalam syarikat perkapalan terkemuka Malaysia, dekat selatan tanah air Malaysia lah. Masa tu kita orang menerima sebuah kapal yang sangat lama, usia dia 30 tahun untuk dibaiki dekat company tu. Sebelum kapal tu sampai, ramai dah cakap kapal tu kapal lama dan berhantu. Aku ni tak berapa percaya sangat benda-benda macam ni. Bila kapal tu sampai, kita orang 3 orang pergi naik atas kapal tu nak jumpa kapten dengan dia punya superintendent untuk meeting. Nak naik kapal tu dia dah parking dekat tepi jetty tau. Ada tangga yang sangat tinggi. Tangga tu bentuk zigzag macam ni. Okay, tangga tu gangway lah orang panggil. Aku bertiga. Kawan aku, nama dia Mas. Satu lagi, project manager dengan aku. Mas dengan project manager ni jalan dah depan daripada aku, dekat tangga bahagian atas. Aku bawah dia lah. Kira aku nampak lah dia naik depan aku tu kan. Aku mengikut daripada belakang lah. Sampai atas kapal, aku ikut je Mas ni. Dia diorang rancak bersembang. Aku nampak diorang turun pergi engine room. Bilik enjin. Aku pun pelik lah. Tadi kata nak pergi meeting, patutnya naik pergi wheelhouse kat atas sekali. Ni dia pergi sampai atas kapal tu, dia turun pergi bilik enjin pula. Tapi tanpa banyak cekadak, aku ikut je lah. Kalau korang nak tahu, kapal tu adalah kapal dead ship. Maksudnya kapal tu kapal mati. Kapal tu di lampu-lampu di semua tu bukan pakai generator asal, tapi generator yang kita letak atas dia punya deck kapal. Generator asing lah untuk membekalkan tenaga untuk lampu kapal tu. Bilik engine room dia gelap, hanya nyala lampu kecemasan saja. Nak turun pergi bilik enjin tu lebih kurang 3 ke 4 tingkat. Aku nampak aku punya project manager tu dengan Mas ni dah turun engine room tu. Aku pun turun. Tapi bila aku masuk je tangga untuk turun tu, yang tingkat paling atas tu, turun je, diorang hilang tau. So aku rasa macam diorang jalan laju sangat. So aku pun mempercepatkan langkah aku. Aku pun cuba kejar diorang. Aku turun sampai engine room. Sampai bawah sekali, sampai engine room, tiba-tiba aku tengok tak ada orang. Bilik engine gelap. Lampu kecemasan menyala. Dia punya kawasan tu sangat gelap. Disebabkan kapal tu sangat lama, dia punya deck dekat enjin tu, bilik enjin tu reput. So kalau kau salah langkah, kaki kau boleh terjobos ke bawah tau. Masa tu aku tak terfikir apa-apa pun lagi. Aku pun pusing mengelilingi enjin utama dia, main enjin tu cakap. Habis dipusing satu pusingan, tetap aku tak jumpa aku punya kawan Mas tu dengan project manager. Bila aku dah habis pusing, baru aku tersedar, macam lain macam ni, macam kena sesuatu je ni. Aku pun terus lari. Sampailah ke wheelhouse tempat nak meeting tu lah. Sampai bilik meeting kat atas tu, atas kapal tu, kat wheelhouse tu, bilik yang ada steering untuk kawal kapal tu, aku nampak Masrin dengan project manager aku tu tengah duduk berhadapan dengan superintendent dengan kapten. Diorang dah nak start meeting dah. Aku datang, terus aku duduk sebelah project manager aku. Project manager aku tengok aku mencungap-cungap, lepas tu berpeluh-peluh. Dia tanya, "Hampi mana? Awak hang lambat, tadi bukan hang jalan belakang aku kah?" Aku tak jawab soalan dia. Aku tanya dia balik, "Tadi bos dengan Mas turun engine room ke?" "Tak ada aku tunggu pergi naik atas. Hang pergi mana?" Lepas tu aku cakap dengan dia, "Saya ikut bos dengan Mas turun engine room lah. Saya ikut je. Bos dengan Mas turun bawah, saya ikut lah turun bawah." Dia terus ketawakan aku. Dia cakap, "Hang kena dah. Hang kena dah." Cerita ni belum habis. Follow, like, comment, save, share kalau nak aku sambung video ni. Kalau video ni view tinggi, aku sambung part kedua. Lagi seram, bye.